Dalam video kali ini, Carol bawakan 3 kisah di sebalik gambar yang agak distressing. Jadi jika korang suka dengan konsep bercerita, this is Carol Series, boleh tekan butang subscribe di bawah supaya tidak terlepas dengan video yang akan di-upload pada masa akan datang. Okey, korang tekanlah butang like. Kalau tak, nanti butang like tu akan menghantui tidur korang. So, kurang-kurang. Tanpa buang masa korang semua, let's go. Pada awal Ogos 1945, pada ketika Amerika menjatuhkan 2 bom atom ke atas Jepun, bom-bom ni telah menyebabkan kemusnahan yang sangat dahsyat yang tidak dapat dibayangkan, dan ianya telah memusnahkan bandar Hiroshima dan Nagasaki dan juga telah membunuh lebih 100,000 orang. Dan perkara ni juga telah membuatkan turning point terhadap dunia peperangan. Jadi, pada 6 Ogos 1945, tepat pada pukul 8.15 pagi, kru pengebom B-29 Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama yang digunakan ketika perang ke atas Hiroshima di Jepun. And pada ketika itu, Hiroshima ni adalah sebuah wilayah yang sangat busy. Hiroshima ni berfungsi sebagai pusat komunikasi ketenteraan. Dekat situ ada depo simpanan senjata dan juga tempat pengumpulan tentera. Jadi apabila bom tu meletup betul-betul di atas Hiroshima, dengan serta-merta berlaku satu pancaran cahaya kilat dan ianya membakar apa sahaja yang dilalui cahaya tu. Letupan tu membakar pada suhu 5,500 darjah Celsius dan 70,000 orang yang berada dalam lingkungan 500 meter daripada radius letupan awal tu, mereka akan hangus serta-merta. Macam seolah-olah lesap macam gitu je. And then selepas debu letupan tu hilang, 8 km persegi bandar tu cuma tinggal runtuhan sahaja, guys. Sumitomo Bank berada dalam radius letupan tu, tahu. Jadi pada pagi tersebut, sebelum bom atom tu meletup, seorang penduduk Hiroshima yang boleh dikatakan sudah tua, dia sedang duduk di tangga depan bank tu sambil menunggu pintu bank untuk dibuka. Jadi pada masa tu dia pegang tongkat untuk support dia berjalan, dan satu lagi tangan dia diletakkan rapat ke arah dada dia. And tepat pada ketika bom tu meletup, dia menjadi salah seorang daripada 70,000 orang yang menghilang sekelip mata tu. Jadi Hiroshima Shadow itu adalah nama yang diberikan kepada kesan yang tinggal dekat situ. Yang tinggal daripada orang tua tu hanyalah dia punya bayangan sahaja, and orangnya hilang. And bayang tu kekal berada pada tangga dekat depan bank tersebut. And then setelah lebih kurang 20 tahun kemudian, bayang yang berada di tangga tersebut dipotong dan dibawa ke sebuah museum sebagai tanda sejarah yang tidak pernah akan dilupakan. Pada tahun 2014, seorang lelaki berumur 20 tahun yang tinggal di India bernama Maksud Han telah menjadi taksub sepenuhnya dengan harimau. Isteri dan keluarga dia pun tak begitu pasti apa puncanya. Tapi diorang ni perasan selepas satu lawatan yang mereka buat, satu family buat, pergi ke Zoom, just macam lawatan random je, Maksud dia balik ke rumah, and then dia lepas tu dia hanya bercakap pasal harimau je. Jadi keluarga dia anggap mungkin si Maksud ni nampak harimau dekat zoo, and then si Maksud ni terus terpikat dengan harimau tu. Tapi guys, ketaksupan Maksud terhadap harimau bukan sekadar sayang ataupun minat terhadap harimau. Walaupun memang ada unsur tu lah, tapi lebih tepat, ia macam satu fascinasi gelap terhadap sifat ganas harimau. Cerita yang Maksud selalu ulang kepada kawan-kawan dia, kepada keluarga dia, ialah tentang seekor harimau dekat dalam kurungan, and then harimau tu pada satu hari ada 2 jurulatih masuk ke dalam kandang harimau tu, and then 2 orang jurulatih tu pun dia macam nak letakkan kalungan bunga di leher harimau tu. Mungkin pada masa tu ada satu majlis ataupun benda lain lah. Tapi pada hari tu guys, harimau yang nak diletakkan kalung tu, dia macam tak ngam. Jadi bila mereka cuba untuk sarungkan kalungan bunga tu, harimau tu dia macam
meletup dan harimau tu juga telah membunuh 2 orang jurulatih tu. So itu adalah cerita yang diulang-ulang oleh Maqsud kepada dia punya kawan dia, kepada family dia. Maqsud menceritakan benda tu bukan untuk mengagung-agungkan keganasan ataupun buat macam benda tu nampak macam seolah-olah perkara yang kecil. Maqsud menceritakan benda tu dengan rasa hormat pada makhluk yang tak boleh dijinakkan. Kau faham tak? Yang walaupun harimau tu dekat dalam kurungan, tapi dia macam seolah-olah dia dekat dalam kurungan tapi dia kawal keadaan di sekeliling. Kau faham tak? So dia macam obses dengan benda tu. Pada bulan Mei tahun tersebut, Maqsud dia jobless. Dia tak ada kerja. Dia hilang kerja lah. Dia macam ada something yang malang asyik kerap berlaku ke atas diri dia. Sebab dia dikenali sebagai seorang yang malas tau. Malas nak bekerja. And then semua benda dia nak macam happy go lucky. Okay, tak apalah. Ada macam gitulah. Salah satu contoh yang terjadi adalah yang diceritakan oleh dia punya kawan-kawan dia. Dia pernah dipecat sebab masa dia sepatutnya disuruh untuk turunkan guni daripada lori, itu adalah kerja dia, tugas dia. Dia macam distract. Dia pada masa tu dia ada nampak satu haiwan kecil lalu dekat tepi lori tu, and then bila dia nampak, dia macam terdistract tau. Dia sepatutnya kena turunkan guni daripada lori, tapi bila dia nampak haiwan tu, dia pergi kejar haiwan kecil tu. And then bila bos dia nampak, bos dia tu, kau buat apa ni? You're fired. Kau kena buang kerja. Macam gitu guys. So guys, bila dia dah kena pecat tu, keluarga dia ni bergantung sepenuhnya pada dia tu guys. Jadi diorang pun cakap lah, okay Maqsud, engkau kena keluar cari kerja baru. Pada waktu siang, Maqsud akan keluar dan bagi tahu dekat keluarga dia, saya nak pergi cari kerja ni. Tapi sebenarnya dia gunakan duit daripada keluarga dia untuk pergi ke kerja tu, modal, macam kira modal lah untuk pergi kerja. Dia gunakan duit tu untuk pergi ke zoo semata-mata untuk tengok harimau yang dia terlalu cintakan tu guys. Jadi selama 4 bulan Maqsud kencing family dia. Dia tipu family dia. Dia pergi zoo, dia berdiri dekat sebelah tiang tu, dia memandang dekat harimau dekat dalam kandang pameran. So sampailah pada satu hari, iaitu pada 23 September 2014, dia buat benda yang sama, but kali ni di bahagian pameran harimau yang berwarna putih. So susun atur dekat tempat tu dia macam gini tau guys. Tempat pameran harimau putih tu sebenarnya ada 2 lapisan penghadang, satu sini satu sini. Mula-mula pengunjung yang berdiri di belakang pagar luar, and then lepas pagar tu ada jalur macam satu tanah yang sempit, and then selepas jalur tu ada tanah macam terus jatuh ke bawah, tapi dia macam ada parit lah, parit. And then lepas parit tu barulah naik semula ke kawasan tengah. Dia macam ada satu pulau yang kecil, and then dekat tempat situlah harimau diletakkan. Harimau lepak dekat situ. So entah tak tahu macam mana, walaupun kita boleh agak mungkin sebab si Maqsud ni nak tengok harimau dengan lebih dekat, Maqsud dia pergi panjat pagar yang pertama, pagar yang pengunjung memang tak dibenarkan untuk melintas tu, first pagar tu, and then dia berjalan ke hujung jalur tanah di atas macam satu kolam tu, parit tu. And then bila dia dah sampai dekat parit, tepi parit tu, dia tengok lah macam gini, dia tengok dekat harimau tu. So pengawal yang nampak pada masa tu, dia terus jerit dekat Maqsud, woi patah balik, kau buat apa tu? Pengunjung-pengunjung yang lain yang ada dekat atas pun, woi jangan naik. Sebab memang dah dekat gila guys dengan harimau tu. Dan pada satu ketika, tak tahu macam mana, Maqsud jatuh 5 meter ke dalam kawasan harimau tu. Dengan serta-merta emergency alarm terus bunyi ting. Dan disebabkan bunyi tu terlalu bising, harimau dekat dalam tu semuanya terbangun. Harimau tu jadi confused, dia macam menoleh ke arah sekeliling. Orang-orang di luar pagar pula dia mula menjerit. Orang macam panik, cuba untuk panggil orang-orang keselamatan untuk datang, cuba untuk selamatkan Maqsud tu dalam keadaan yang jadi huru-hara dekat situ. Tapi secara tidak sedar guys, jeritan dan kekecohan tu sebenarnya mencetuskan harimau tu untuk macam, apa yang tengah terjadi ni? Apa yang macam berlaku ni? Harimau tu macam nak tahulah apa yang terjadi kan. And tak sampai berapa minit, harimau yang ada dekat situ nampak dekat situ ada manusia, ada Maqsud dekat dalam parit tu. Jadi harimau tu dia terus melompat turun ke parit, and then dia terus berjalan ke arah Maqsud. And Maqsud pada ketika itu dia macam duduk dalam keadaan yang ketakutan, and orang cakap Maqsud pada masa tu dia macam tengah berdoa. So dia hanya macam meringkuk rapat pada dinding parit, and harimau yang berada dekat depan dia hanya memandang ke arah Maqsud. Harimau tu belum menunjukkan tanda macam nak mencederakan Maqsud. Namun orang yang menonton daripada luar pagar, ada yang ambil video, ada yang ambil gambar, dan ada juga orang yang ambil batu, dia pergi baling ke arah harimau, kononnya nak halau harimau tu untuk jauh daripada Maqsud. Tapi guys, selama 10 minit orang pergi baling batu ke arah harimau tu, apa yang jadi adalah harimau tu jadi marah. Dan bila harimau marah, apa yang korang rasa akan berlaku?
harimau tu pergi attack Maksud. Harimau tu dia pergi gigit leher Maksud dan dia pergi seret Maksud ke kawasan yang berumput, yang tempat yang dia macam terlindung sikit, tempat yang dia selalu lepak dekat situ. So bila staff akhirnya datang dekat situ dengan membawa senapang ubat pelali, semuanya dah terlambat guys. Maksud dah mati. Ini adalah gambar terakhir Maksud selepas dia jatuh ke dalam parit. So gambar ni diambil beberapa saat sebelum harimau tu akhirnya serang Maksud dan pergi bunuh dia. And then polis lepas tu pergi mendakwa staf zoo atas kematian Maksud akibat kecuaian kerana masa respons diorang memang sangat lambat. Dan juga mereka ni macam tak ada kaedah penyelamatan alternatif. Lambat gila buat kerja. Pada tahun 2008, seorang pencipta yang sangat terkenal bernama Peter Madsen bersama-sama dengan seorang bekas kontraktor NASA, mereka ni memulakan sebuah projek yang dipanggil projek DIY paling gila di Copenhagen di Denmark. So, diorang punya plan pada masa tu adalah mereka nak pergi buat sebuah roket yang kosong, daripada kosong, dan mereka nak terbangkan roket tu ke angkasa. So, projek ni menjadikan Peter dan juga partner dia seolah-olah macam selebriti, umpama macam Elon Musk, diorang punya level terkenal tu, tapi dekat Denmark sajalah. So, menjelang pada tahun 2014, roket yang mereka nak buat tu masih belum siap, and at that time, usaha tersebut pun terbantut kerana Peter dengan partner dia gaduh besar secara terbuka sampai masuk dekat dalam media, dan akhirnya Peter just macam undurkan diri daripada projek tersebut dan dia buat keputusan untuk bina projek roket yang baru dengan tim yang baru, tim yang lain lah. And then 3 tahun kemudiannya, iaitu pada tahun 2017, seorang wartawan bernama Kim Wall yang pada ketika itu tinggal di Copenhagen bersama-sama dengan boyfriend dia, Kim dapat berita tentang 2 orang pembina roket terkenal iaitu Peter dan juga partner dia tengah bersaing. So dia nak cover cerita tu, cerita yang tengah hangat dekat Denmark. So selama 4 tahun Kim jadi wartawan bebas, dia dah pernah pergi ke Haiti menulis tentang pengamal voodoo. Dia dah pernah pergi ke Sri Lanka mendokumentasikan pelancongan di kawasan bekas medan perang. Dia dah pernah pergi ke Cuba untuk tengok rangkaian bawah tanah yang berkaitan dengan TV dan juga internet, and banyak lagi yang dia dah buat selama 4 tahun tu. So Kim ni sangat-sangat tertarik dengan benda-benda yang macam gini, yang nonsense punya benda tau. And this time dia memang nak sangat temu bual Peter, nak interview Peter, tapi Kim susah gila nak reach Peter. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Kim masih tak dapat nak reach Peter walaupun dia dah hantar macam-macam untuk berkomunikasi dengan Peter. So Kim pun dah macam malas lah nak cover cerita pasal cerita dia bersaing dengan dia punya kompetitor tu. And then dengan secara tiba-tiba pada 10 Ogos 2017, sehari sebelum Kim dengan boyfriend dia nak caw daripada Denmark, nak pergi ke negara lain pula, nak cover cerita daripada negara lain pula, pada masa tu Kim dapat message daripada Peter. And dalam message tu Peter cakap dia bukan setakat setuju untuk diinterview oleh Kim, tapi dia nak interview dijalankan pada malam tu juga sambil menaiki kapal selam buatan dia sendiri. Okey, cerita dia macam gini tau. Sebelum Peter terkenal dengan projek roket DIY dia tu, kapal selam buatan sendiri yang si Peter buat tu, kapal selam tu lah yang menjadikan dia jadi famous gila, jadikan nama dia besar, nama big gila. So kita masuk kepada cerita tadi. Sebelum Kim keluar untuk interview Peter, Kim tanya dekat boyfriend dia, awak nak ikut tak? And boyfriend dia pun cakap lah, saya nak ikut, tapi malam ni saya ada parti dengan kawan-kawan kita sebab kita nak caw daripada Denmark kan. So ada parti kupai lah, sebab esok kita nak berangkat. And disebabkan oleh Kim dah tak ada dekat parti tu, takkan dia nak caw juga kan. Sebab parti tu diorang buat memang untuk Kim dengan boyfriend dia. Jadi bila Kim dapat message daripada Peter, Kim bincang dengan boyfriend dia dulu, and diorang pun just buat decision untuk okay, Kim pergi interview Peter, sementara tu boyfriend dia lepak dekat situ dengan kawan-kawan diorang untuk jaga hati kawan-kawan diorang. And boyfriend dia pun cakap lah dekat Kim, okay, lagi berapa jam kita akan jumpa lagi lepas awak dah balik daripada interview dengan Peter nanti. So at that time Kim pun keluar daripada apartment diorang, and then Kim pun pergi ke jetty untuk jumpa dengan Peter, and Cam dengan Peter pun naiklah kapal selam buatan Peter pada pukul 7 malam. Sebelum kapal tu menyelam ke dalam dasar, Peter
Peter cakap dekat Kim, dia macam cakap lah, lagi best lah kalau kapal selam tu lalu dekat depan apartment Kim, sementara tu Kim boleh lambaikan tangan dekat boyfriend dia and kawan-kawan yang ada dekat dalam apartment tu. So bila dah Peter cakap macam tu dekat Kim, Kim pun setuju and kapal selam tu pun lalulah dekat depan apartment Kim, and then Kim pun lambailah dekat boyfriend dia, and then boyfriend dia pun tangkap beberapa gambar, dan kemudiannya Kim masuk ke dalam kapal selam dan kapal mula menyelam ke dalam dasar. Jadi pada malam tu apabila Kim masih tak pulang-pulang daripada interview, boyfriend dia dah start risau sebab esoknya diorang punya flight awal pagi. Jadi perkara ni memang agak pelik lah kalau Kim masih tak balik lagi. So tak cakap banyak guys, boyfriend dia pergi turun bawah, pergi ambil basikal, dia pergi ke JT, and then dia tunggu dekat situ. Dia tunggu sampai pukul 1.45 pagi, dan bila bayang kapal selam tak muncul-muncul, finally boyfriend dia buat keputusan untuk call polis. Polis pun terus melancarkan operasi mencari, dan sepanjang malam mereka pergi cari kapal selam tu, mereka tak jumpa kapal selam Peter tu guys, and mereka pun tak dapat nak hubungi Peter langsung. And pada keesokan paginya, kapal selam milik Peter tu dikesan berhampiran dengan sebuah rumah api, and then salah satu bot pencari nampak Peter keluar daripada pintu kapal selam yang berada dekat atas tu, and then ngam-ngam pada ketika itu kapal selam tu tengah tenggelam ke dalam laut. So apa yang berlaku dekat situ adalah kapal selam tenggelam ke dasar, Peter berenang dekat permukaan laut, and then kapal selam hilang daripada pandangan, and bayang Kim tak ada langsung pada masa tu. Jadi bot yang ada dekat situ pergi pick up Peter, dia bawa Peter naik ke darat, and Peter terus bagi tahulah dekat pihak polis yang di mana dia perasan kapal selam dia ada masalah teknikal dan mungkin akan tenggelam. Jadi dia pergi bawa kapal selam tu naik ke permukaan, and then dia turunkan Kim dekat sebuah pulau yang berdekatan dengan area mereka pada ketika itu. So lepas dia dah turunkan Kim dekat pulau tu, dia selamkan kapal dia semula untuk repair problem tu, tapi dia gagal untuk repair that problem, dan dia cuma sempat untuk selamatkan diri dia sebelum kapal tu tenggelam. Pada masa tu dia pun terus cakap dekat pihak polis, korang pergilah cari Kim dekat pulau tu, Kim ada dekat sana. And bila polis pergi dekat sana, polis tak jumpa Kim guys. So guys, ini adalah gambar Kim melambai ke arah boyfriend dia dan juga kawan-kawan dia yang berada di apartment, and then ngam-ngam sebelum dia masuk ke dalam kapal selam. And then selepas gambar tu dia ambil, Kim dan juga Peter masuk ke dalam kapal selam, dan ketika di dalam kapal, Peter bagi Kim kopi dan juga biskut, and then Kim pun duduk dekat dalam control room bilik kawalan, and lepas tu Peter tinggalkan Kim dekat situ. Sementara tu Peter pergi ke bilik personal dia, dia pergi tonton video orang kena pengal. Dia tengok tu dekat komputer dia. And tak lama lepas tu dia keluar daripada bilik personal dia, dia pergi berjalan ke arah belakang Kim, and then bila ngam-ngam dia berada dekat belakang Kim, dia pergi pengal Kim. So guys, tak lama lepas tu badan Kim terdampar di pantai. Kelapa dia ditemui di dalam satu beg plastik bersama-sama dengan sebilah pisau. Tak pasti kenapa Peter buat semua benda ni, tapi sebelum tu dia dah pernah cuba untuk pujuk beberapa wanita lain untuk naik kapal selam bersendirian dengan dia, and tak ada orang yang nak naik kapal selam dengan dia secara bersendirian. And Kim adalah orang pertama yang setuju. Peter dihukum penjara seumur hidup. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang memang minat cerita jenayah, misteri dan benda-benda yang gelap yang Carol susun dalam bentuk penceritaan, korang memang berada di Carol Series. Kalau korang belum buat benda ni, korang buat sekarang. Tolong like, tolong subscribe, dan korang hidupkan notifikasi supaya korang tak terlepas video yang seterusnya guys. Jumpa lagi untuk video yang akan datang, and this is Carol Series. Bye bye.